warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke berita semasa dagang TV College Vocational Perdagangan. Saya Yufena Fridina binti Muhammad Nazri dan saya Nahafika binti Muhammad Daniel. Anda sedang menonton berita semasa dagang TV membawakan rangkuman aktiviti dan program menarik dari Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru. Saya benci buli. Saya benci buli. Kami semua benci buli. Kita mulakan dengan berita utama. Pada 29 Oktober 2025, Dewan Dagang Kolej Vocational Perdagangan menjadi saksi penganjuran Konferen Tata Cara Pemakaian Uniform APM dan Majlis Pemakaian Pangkat Kaspa Peringkat Negeri Johor 2025. Program ini melibatkan 63 orang ahli Kaspa dari 5 Kolej Vocational Zon Johor dan dirasmikan oleh Yang Setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Huzaimi bin Raub, Timbalan Pengarah APM Negeri Johor. Majlis ini bukan sahaja mengiktiraf ahli yang berjaya naik pangkat, malah turut menyampaikan pelbagai anugerah khas termasuk Johan Keseluruhan Berkumpulan dan peserta terbaik perempuan pertolongan cemas peringkat kebangsaan. Tahniah diucapkan kepada semua penerima pangkat dan anugerah. Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi untuk terus berbakti dan berdisiplin tinggi sebagai ahli Kaspa yang unggul. Kita beralih ke berita seterusnya. Pada 30 Oktober 2025, Kolej Vocational Perdagangan menerima lawatan penanda aras daripada Kolej Vocational Kuantan yang diketuai oleh Tuan Haji Naisham bin Muhammad dan Tuan Haji Teknologis Amir Arzlan bin Muhammad. Seramai 21 pensyarah telah menyertai lawatan ini yang berlangsung di Galeri Dagang. Sesi perkongsian amalan baik turut diadakan melibatkan Jabatan Perniagaan, Jabatan Pendidikan Umum dan Kolej Kediaman. Program ini menjadi platform memperkukuh jaringan profesional antara institusi serta menggalakkan pertukaran idea ke arah kecemerlangan pengurusan kolej vocational. Seterusnya, seramai 10 orang pelajar Kolej Vocational Perdagangan telah menyertai program Kasih Keluarga Ceria Anjuran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Johor di Kompleks Penyayang Kempas. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan kesihatan mental dan kemahiran memberi bantuan psikologi asas kepada rakan sebaya. Antara slot menarik termasuk Family Psychological First Aid, saringan kesihatan mental serta mindfulness dan relaksasi. Syabas kepada semua pelajar yang terlibat kerana berjaya menimba ilmu berharga demi kesejahteraan diri dan komuniti kolej. Sementara itu, pada malam yang sama, 30 Oktober 2025 telah berlangsung latihan pengusian bangunan Kolej Kediaman bersama pegawai bomba dan penyelamat. Latihan yang dikendalikan oleh Tuan Razak dan Tuan Azim ini memberi pendedahan kepada pelajar dan staf mengenai langkah keselamatan semasa kebakaran. Rekod masa pengungsian dicatatkan hanya 4 minit 36 saat. Tahniah diucapkan kepada semua warga Kolej Kediaman atas kerjasama cemerlang dalam menjayakan latihan ini. Satu langkah penting demi keselamatan bersama. Setiap kejayaan bermula dengan usaha kecil yang dilakukan secara konsisten. Teruskan semangat juang, disiplin dan rasa tanggungjawab dalam setiap tindakan. Jadilah pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga hebat, sahsia dan berjiwa besar. Ingat, usaha hari ini menentukan kejayaan esok. Dengan itu, berakhirlah berita semasa dagang TV edisi Oktober 2025. Saya Nahafika binti Muhammad Daniel dan saya Yufena Fridina binti Muhammad Nazri. Sekian, terima kasih dan sehingga kita bertemu lagi dalam berita berikutnya. Assalamualaikum, salam hormat dan salam dagang di hati.